Hari ni kita kerja sebab siapa ataupun sebab apa? Mai akak bang. Apa nak sharekan dekat abang satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Kalau tahu apa maksud dia, cuba komen. Lambatlah bang. Ni, kita bagi tahu dekat abang. Sesungguhnya setiap amalan itu, setiap perbuatan itu dimulakan dengan niat. Betul tak? Pernah ke kita nak buat sesuatu, contoh macam kita nak buat kerja, tanpa kita terlintas dalam fikiran kita ataupun hati kita yang kita nak buat kerja tu? Tak pernah kak bang. Sebab definisi niat tu sendiri adalah lintasan hati. Di mana apabila kita terlintas je nak buat sesuatu, itu dah dikira niat. Jadi berbalik kepada topik untuk bekerja tu kak bang. Adakah niat kita untuk kaya semata-mata akak bang, ataupun kita niatkan kita nak kerja ni sebab duit tu kita niatkan untuk mak ayah ataupun nak menafkahi isteri dan anak-anak? Kalau betul, kalau menuju ke jalan yang baik, insya-Allah Allah SWT akan permudahkan. Tapi kalau sebaliknya, ada niat yang tersendiri, ada agenda tertentu, kita kena perbetulkan balik niat. Sebab barangkali yang kita kerjakan tu mungkin tak diredai oleh Allah SWT. Bila tak direda, itulah bila rezeki tak berkat. Jadi kami sama-sama kita sucikan balik hati kita, perbetulkan balik niat kita. Ingat, kerja kerana Allah Ta'ala. Ingat nak cari dekat mana? Dian Seleceh HQ, penuh hiruman kalimah apa-apa Allah Nombor 1.